Siapa yang ada 5 program ni bermakna dia dah ada sekurang-kurangnya RM26,000 dalam simpanan. Dan siapa yang ada 100 gram ni bermakna dia dah ada sekurang-kurangnya RM53,000 dalam simpanan. Kenapa emas ni membantu Tuan Puan menyimpan dengan lebih mudah? Sebab Tuan Puan dah alihkan duit ke dalam bentuk emas, iaitu dalam bentuk yang sukar untuk Tuan Puan belanjakan. Nombor dalam akaun bank membuatkan kita rasa berduit dan perasaan berduit tu yang menyebabkan kita suka untuk menyimpan. Simpanan emas dekat Public Gold sangat mudah. Gunakan duit lebihan daripada pendapatan Tuan Puan, sekurang-kurangnya 10% daripada gaji untuk dijadikan sebagai simpanan. Kalau masih tak mampu lagi untuk menyimpan, saya sarankan dua perkara. Pertama, usaha untuk cari extra income. Dan yang kedua, cuba belajar ilmu emas dan keuangan. Jadi bagi anda bersedia untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold dan ingin miliki 50 gram dan juga 100 gram bunga emas yang cantik ni, boleh terus hubungi saya ataupun boleh rujuk video saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bimbing Tuan Puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.